Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam semua skill, tampil hebat. Saya Zara Humaira, pengacara TVPSS SMK Dengkil pada hari ini. Pada hari yang penuh bermakna ini, kita berkumpul di Dewan Lestari SMK Dengkil bagi meraihkan majlis persaraan Puan Marzianah binti Yunus, seorang pendidik yang telah banyak berjasa kepada sekolah ini. Dengan tema Arabi, majlis ini bukan sahaja mengimbau kenangan tetapi juga menjadi tanda penghargaan atas segala pengorbanan dedikasi beliau sepanjang perkhidmatannya. Mari kita saksikan detik indah ini bersama-sama. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini. Saya akan mentemu juga beberapa murid berkaitan dengan persaraan Cikgu Marzianah binti Yunus. Apakah perasaan kamu apabila Cikgu Marzianah binti Yunus bersara? Hai, Assalamualaikum. Kami dari PRS. So, perasaan kami sedih lah sebab kami daripada form 1 dengan dia sampai ke sekarang. So, sedih lah. Masih tak boleh nak lepaskan macam tu je. Detik memori indah atau kenangan manis apakah kamu dengan Cikgu Marzianah? Yang waktu dia panik dan mencari untuk cari dia punya handphone kerja. Dari waktu tu dia keluar masuk UBK dan last dia Tinggal kat rumah. Tinggal kat rumah, dia jumpa tapi handphone tu macam dah rosak sikit. And then dia mula panik-panik macam tu. Terus aku dia fikir gelap macam tu. Semanis lah jadinya. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Bersama Puan Siti mewakili AKP SMK Dengkil. Apakah ucapan Puan Siti kepada Puan Marzianah sempena persaraannya? Saya selaku Ketua Pembantu Takbir SMK Dengkil mengucapkan selamat bersara buat Cikgu Marzianah dengan ucapan bersara bukanlah nokta tapi titik mula untuk kebahagiaan baru. Setiap penat lelahmu menjadi sejarah yang kami hargai selama ini. Selamat tinggal dunia kerja, selamat datang dunia rehat dan tenang. Waktu kerja tamat, tapi penghormatan kami takkan pernah berakhir.
Awak pergi dengan senyuman. Kami tinggal dengan kenangan. Selamat bersara. Bye. Sekarang saya bersama Andrew Peter yang memegang jawatan PRS Sesi Petang SMK Dengkil. Apakah perasaan Andrew apabila persaraan Cikgu Marziana? Saya berasa sedih sebab Cikgu Marziana ada banyak tolong saya. Walaupun saya berasa sedih, dia selalu buat satu perkara untuk buat saya gembira. Lepas tu dia banyak kaunseling saya, dia ajar saya banyak benda. Lepas tu dia ajar PRS untuk jadi PRS yang baik dan Saudara kami kumpulan Pelangi Senja yang bertugas pada hari Rabu 1 Oktober iaitu pada Majlis Persaraan Puan Marziana. Selamat bersara Puan Marziana. Semoga dimurahkan rezeki dan sihat selalu. Bye.